Kalau anda tak pernah dengar, kabinet terapung ini sebenarnya kabinet yang tergantung je kat dinding. Tak ada kaki, bawa langsung. Rasa macam magic kan? Tapi jangan risau, Uncle Andrew akan cerita sampai habis macam mana kabinet ini boleh kuat, selamat dan yang paling penting buat rumah anda nampak luas macam tak pernah ada kabinet pun. Kalau anda pernah tertanya-tanya, betul ke kabinet terapung ni tahan lama? Macam mana nak pasang? Sesuai ke rumah saya? Stay sini dengan Uncle Andrew. Semua jawapan akan Uncle Andrew share satu-satu. Okey, kabinet terapung ini memang desainnya unik. Terus dipasang ke dinding menggunakan braket besi kuat. Tak ada kaki sokongan. Jadi, ruang bawah kabinet kosong. Dan ini buat ruang nampak ringan dan luas. Bayangkan ruang tamu anda tanpa halangan kaki kabinet. Tak payah risau. Mok lantai pun senang. Tapi Uncle Andrew nak ingatkan, kabinet terapung ini cuma sesuai untuk dinding rumah yang solid. Macam dinding konkrit atau bata. Kalau dinding gypsum atau papan nipis, jangan cuba-cuba. Nanti kabinet jatuh. Bahaya pula. Satu lagi, kabinet terapung ini bukan je cantik tapi sangat praktikal. Anda boleh pilih warna kabinet ikut tema rumah anda. Nak warna cerah supaya nampak luas? Boleh. Nak warna gelap lagi nampak eksklusif? Boleh juga. Uncle Andrew suka tambah lampu LED bawah kabinet. Nampak sangat mewah dan cozy. Sekarang, Uncle Andrew nak share beberapa tips penting kalau anda nak pasang kabinet terapung supaya hasilnya bukan sahaja cantik tapi tahan lama dan praktikal. Tips pertama, pastikan dinding rumah anda kuat. Biasanya dinding konkrit atau bata memang terbaik untuk sokong kabinet berat macam ni. Jangan cuba pasang kat dinding gypsum atau papan nipis sebab takut kabinet jatuh. Bahaya. Tips kedua, pilih saiz kabinet yang sesuai dengan ruang dan TV anda. Kalau kabinet terlalu panjang atau ruang kecil, ia akan jadi tak seimbang dan nampak pelik. Saiz kabinet harus sepadan dengan ukuran TV dan ruang tamu supaya nampak kemas dan proporsional. Tips ketiga, jangan lupa fikir fungsi kabinet. Ada yang suka kabinet terapung yang penuh dengan laci untuk simpan barang. Ada pula yang pilih desain minimalis, cuma dengan satu rack panjang untuk letak TV dan hiasan sahaja. Pilih ikut keperluan dan gaya hidup anda. Tips keempat, untuk efek wow dan nampak mewah, pasang lampu LED bawah kabinet. Bukan sahaja nampak cantik waktu malam, tapi juga ruang lebih hidup dan cozy. Uncle Andrew suka pakai lampu LED putih warm sebab ia lembut mata dan buat ruang lebih selesa. Contoh desain kabinet terapung yang selalu orang pasang. Kabinet terapung dengan laci penuh. Desain ini sesuai untuk anda yang perlukan banyak ruang simpanan. Laci bawah kabinet boleh simpan remote TV, buku, permainan anak atau barang kecil lain supaya ruang tamu nampak kemas. Kabinet terapung minimalis dengan rak terbuka. Kalau suka gaya simple dan ringkas, desain ini paling sesuai. Hanya satu rak panjang untuk letak TV, soundbar dan beberapa hiasan seperti pausu bunga atau buku. Ruang bawah kosong bagi ilusi luas dan ringan. TV panel terapung penuh dinding. Kabinet terapung yang lebih besar dari bawah ke atas dinding biasanya dilengkapi dengan ruang simpanan tertutup dan terbuka. Sesuai kalau anda nak ruang tamu nampak eksklusif dan moden. Tapi kena pastikan ruang cukup besar supaya kabinet ni agak bor dan menonjol. Nak Uncle Andrew cakap jujur, kabinet terapung ini sangat sesuai untuk rumah kecil atau apartmen sebab ruang bawah kosong bagi ilusi ruang lebih besar. Kalau anda jenis suka rumah minimalis dan kemas, memang wajib cuba. Lagipun, bila kabinet terapung, anda tak perlu risau ruang bawah berhabuk sebab senang nak mop dan bersihkan. Jimat masa, rumah sentiasa nampak cantik dan terurus. Jadi, kalau anda nak rumah nampak lebih luas, moden dan kemas, kabinet terapung ini memang pilihan yang tepat. Uncle Andrew yakin anda akan suka hasilnya. Jadi kalau anda tengah buat rumah baru atau tengah renovate, cuba fikirkan pasang kabinet dan TV panel terapung ni bukan sahaja buat ruang nampak ringan dan moden, tapi ruang nampak lebih luas dan kemas sebab tiada sokongan bawah yang menyusahkan.
Kalau anda suka idea kabinet terapung ni, jangan lupa tekan like dan share video ini dengan kawan-kawan yang tengah cari inspirasi untuk rumah mereka. Uncle Andrew pun nak tahu, kalau rumah anda ada ruang kosong yang nak anda ubah jadi lebih bergaya atau praktikal, anda nak buat apa? Kongsi pendapat anda dalam komen ya. Jangan lupa tekan subscribe channel Uncle Andrew supaya anda tak terlepas video-video menarik dan tips power untuk rumah yang smart dan bergaya. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Ingat, rumah cantik bukan soal mahal, tapi kena pandai rancang dan pilih desain yang betul. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa klik like, komen, share dan subscribe. Pastikan anda on notification supaya dapat update terkini dari Uncle Andrew.